Macam-macam kerja saya buat dalam rumah ni. Pendek kata, selagi belum tutup mata, kerja. Sini lah kot tempatnya. Betul dah ni, jabat di sini. Assalamualaikum Cik. Ni pejabat Encik Rosdan ke? Ya betul Cik. Encik boleh naik tingkat 3 atas sekali bilik Cik Roslan ya Cik. So, Cik, saya Syukran bin Azlan. Hari ni hari pertama lah saya lapor diri di sini. Saya baru habis belajar pada tahun lepas dan saya sangat bersyukur lah saya diberi peluang bertugas di sini. Saya Rosdan Zakaria, saya Ketua Cawangan Bahagian Operasi di pejabat ni lah. Jadi kita ni akan bekerja sama-sama. Jadi saya mohon jugalah bantuan daripada awak untuk kita dapat support sama-sama untuk majukan syarikat ni ya. InsyaAllah saya akan cuba yang terbaik. Macam ni lah saya nak nampak awak semangat. Jadi kita pergi ke meja awak lah. Saya akan tunjukkan tempat awak kerja ya. Okey, mari. Mantap lah bos, 2-0. Aku ajak pergi stadium tak nak. Apa benda dia kat rumah? Aduh, Siapa yang main ni? Wih, budak baru wih. Budak baru wih, cantik. Ngancau bos. Agaklah. Aduh, rambut sikat tepi. Tak, muka suci pun ni. Yup, apa lagi? Biasalah, ini kepakaran kau. Apa tahu kepakaran kau? Jom kita. Syalu. Okey, Syukran. Ya, ni tempat awak. Ni ada file. Ini adalah kerja asas yang awak perlu laksanakan lah bahawa pergi permulaan ni. Kalau ada apa-apa boleh tanya saya ataupun pegawai-pegawai lain kat luar tu lah ya. Terima kasih Tuan. Doakan saya cepat sesuaikan diri di sini ya. Saya yakin awak ni nampak semangat kerja ni, jadi saya rasa tak ada masalah untuk awak. Okey ya? Itu saja. Okey. Oh, mu budak baru. Ya Cik, saya Syukran. Budak baru. Kau dah baru kan? Nama apa? Saya Syukran Cik. Lalunya siapa masuk sini, kita ada minggu di atas. Aku ni gue golok. Pik kepala. Selamat datang ke kantor Rosdan. Aiskrim. Wow. Lagu ni sini dengan buat kerja. Lek lu kau buat apa? Apa benda kau buat ni? Wah, sekarang ni cerit. Kau relax lu. Ja. Kau settle. Ni tak payah. Ni tak payah settle. Settle dulu kerja aku dulu kerja tuan dan tu. Relax dulu. Boleh? Macam? Boleh tak? Aku tanya ni. Sikitnya ni kau ambil, kau print ni, lepas tu kau bubuh letter head kau, ni semua ni settle. Relax lu. Kita suruh dia buat air dulu lah. Cantik. Ni macam dah banyak sangat. The basic one, air. Boleh? Aku nak rasa air kau buat sedap tak sedap. Aku nak. Sabarlah aku nak order. Lambat kau order dah sikit. Cepatlah order. Okey, aku nak order. Aku nak pergi pantai kau. Aku order air dulu. Aku nak tengok ais limau kurang gula. Limau lebih. Okey. Settle lah. Aku 5 minit je aku bagi. Milo Bank. Dah, jom. Demo kena ingat tu. Buat. Tak kira siap beritahu.
Baik bang. Boleh? Boleh bang. Dia jom. Fik nak TO, Azwan nak pergi lobang. Seorang lagi tak tahu dia apa. Oh, macam ni perangai budak-budak ni Patut orang baru ramai berhenti. Okey, tak apa. Enjoy live aku buat ni. Esok kita tengok siapa kena buat untuk siapa. Weh, aku rasa lah kan, budak tu kita boleh pakai lah. Tahu tu. Nanti kita banyak benda tu boleh pakai tu budak tu. Budak mana ni? Budak tu lah, aku tengok dia pas lena. Baju buat air suruh cepat dia siap. Ayah tak sedap pun tu dia buat. Kau aku ni sedap. Aku bagi kerja aku sikit lagi dia nak siap lah sikit. Betul aku cakap boleh pakai. Boleh pakai. Kalau boleh pakai, ngam lah. Boleh bagi dia nama baru. Wow. Kau bab nama orang laju. Kau letak nama apa? Aku rasa sesuai nama dia kita bagi Uyan Kepit. Sebab aku tengok dia jalan kepit. Biasa nama tu. Aku setuju nama tu. Ngam kan? Memang kena lah. Alamak. Bos telefon lah. Bos telefon. Aduh. Bos telefon. Matilah kita. Hello? Hello, baik. Ya bos. Mana tu? Tempat saya bos. Kau 3 dekat itu ke? Saya 3. Saya 3 orang ni. Tak ada. Ada 3 orang bos. Kenapa? Masuk bilik saya sekarang? Sekarang bos Ya. Okey, right. Segera. Okey. Bos panggil. Kau lah sembang kuat. Aduh. Ya, Matilah. Apa ni? Bos. Aduh. Kau duduk dulu. Apa bos? Apa bos? Aduh. Bos. Okey, orang Kena banyak kerja ni bos. Tuan saya panggil ni sebenarnya saya dapat satu aduan. Aduan? Ya. Aduh apa bos? Kau jangan mudah saya cakap orang ni. Bos ni pun. Kita tak dapat tahu lagi. Kenapa? Kamu kenal Sukran tu? Syukuran? Ya, baru tu? Ya. Hal pula. Yang mana ni? So saya dapat aduan. Yang kepit tu. Kenal Sukran ni ya. Orang 3 dia ni macam pembuli tau. Sikit Ya. je bos. Kau lah. Mana ni? Dia cuba dia buat ni. Oh, Apa yang orang buat sebenarnya? Kita orang ajar dia bos. Dia tak baru kita tunjukkan macam mana nak buat filing macam mana. Lepas tu kita tunjuklah tempat entry kat mana. Itu je. Baik. Okey. Macam ni lah. Kita tunggu sebentar lagi sebab ada seseorang akan datang lah. Siapa tu bos? Adalah. Nanti kamu sendiri akan tahu lah siapa yang akan datang ni. Jadi kita akan selesaikan lah. Macam serius je ni bos. Serius tak serius, saya hanya jalankan arahan daripada kita punya top manager. Hati kita. Aduan Apa benda budak-budak ni. Ada benda lah tu. Dia kena tu. Assalamualaikum. Betul. Ini Farid, ini Nakib, ini Azwan. Ini staff kita lah di sini. Saya memang banyak dapat cerita pasal awak. Farid, Ya dok. sedap ITO kosong. Alhamdulillah. Jadi macam ni lah. Tujuan saya datang hari ini, Ya. saya nak memperkenalkan pegawai audit dalaman syarikat kepada anda semua. Masuk. Kenalkan, Syukran. Kalian pernah tengok? Benar dok. Pernah tu. Jadi seperti yang saya maklum tadi, Syukran ditugaskan untuk menyiasat perkara-perkara salah laki dan perkara-perkara yang tidak beretika dalam syarikat ini. Dan memang sangat banyak dan sangat mengecewakan saya. Jadi mulai hari ini, Syukran akan mengetahui unit integriti di dalam syarikat ini. Saya percaya sebab beliau juga merupakan darah daging saya. Lama. Jadi kalian tunggu notis amaran. Saya minta diri dulu. Nakib, cakap dah itu. Waduh.
Anak ni tu. Tak mampu. Siapa tu tengok face? Anak CEO tu. Bukan lah, sama macam dah. Ya pun, tapi apa sih? Bukan berarti kau lagi lah tu, right? Kita suka kita ni. Jangan kita. Tak pasal. Tak pasal kali ni. Ketua unit integriti tu kena surat lagi. Aduh.